Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersiaran bersama Seribu TV, saluran untuk semua. Saya Nur Amanda binti Muhammad Izwani, wartawan Seribu TV anda. Hari ini Selasa 16 Disember 2025. Seribung TV telah bersiaran dalam Majlis Apresiasi SK Seribung tahun 2025 bertempat di Dewan Wawasan SKS. Majlis ini di bawah anjuran unit kurikulum sekolah yang melibatkan semua murid dan guru. Majlis ini antara lain bertujuan untuk menghargai serta memberi pengiktirafan kepada kecermalangan yang dicapai oleh murid-murid sepanjang sesi persekolahan 2025 ini. Majlis ini dirasmikan oleh YDP PIBG Sekolah. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Jom sama-sama kita saksikan. Setiap perlu jadi bukti, setiap usaha ada arti. Kejayaan bukan milik segelintir, semua layak untuk bersinar. Terima kasih wahai guru tercinta atas sabar dan kasih yang tiada tara. Doa kalian jadi kekuatan, mengiring langkah kami ke hadapan. Seska Seribung, namamu di hati, kami bangga menjadi warga di sini. Bersatu dekat, satu hati, menuju kejayaan yang hakiki. Seribung terus gemilang, membina generasi berwawasan. Hari ini diraihkan kejayaan, esok kami terus melangkah ke hadapan. Dengan ilmu dan akhlak mulia, kami janji akan berjaya. Seska Seribung, kami bersaksi, namamu kekal dalam sanubari. Bersama saya sekarang, Saudara Muhammad Aidil Irfan bin Man Akhir. Terima kasih kepada saudara kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dan ditemu ramah oleh Seribung TV. Apakah perasaan saudara apabila berjaya terpilih menerima anugerah dalam majlis hari ini? Saya berasa sangat gembira dan bersyukur apabila dipilih sebagai penerima anugerah ini. Terima kasih kepada semua guru yang telah mendidik saya sepanjang sesi 2025 ini. Sekian sahaja liputan Seribung TV dalam Majlis Apresiasi SK Seribung tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Bertemu lagi di lain liputan. Saya Nur Amanda binti Muhammad Izwani bersama kru-kru penerbitan Seribung TV melaporkan. Sekian, terima kasih.